Sebenarnya saya ada janji dengan dekan fakulti perubatan, tapi saya tak tangguh sikit sebab tak biasa dengan tempat ni kan. Tiba-tiba jadi macam ni pula. Saya minta maaf ya. Tak apa doktor, benda nak jadi ya. Kebetulan kami berdua ni memang pelajar perubatan. Jadi kalau doktor nak kami tunjukkan pejabat dekan, boleh? Oh ya? Boleh? Doktor kawan dekan ke? Kawan tu belum lagi lah. Tapi dia dengan saya memang saling mengenali. Sebenarnya saya dijemput untuk bagi ceramah pukul 2 nanti. Doktor ni Doktor Edi Saiful ke? Ya, saya. Saya minta maaf sebab dah kelam kabut sangat sampai lupa nak kenalkan diri. Boleh saya tahu nama awak berdua? Saya Kelly. Saya Amal. Kalau doktor nak tahu, Amal ni pelajar terbaik tahun 2 tau. Tak apa doktor nak cepatkan. Jomlah saya tunjukkan pejabat dekan, nanti dekan tunggu lama pula. Saya rasa bersalah pula sebab awak berdua tak makan lagi kan? Tak apa doktor, nanti kejap-kejap lagi pun kamu beri makan kan? Ini semua salah saya. Semua pasal saya sebab malam ni pula saya kena bertolak pergi Copenhagen. Kalau tak, boleh saya belanja awak 2 orang makan. Tak apa doktor, tak ada hal. Yang kali tu boleh. Jomlah, nanti kena lambat pula. Jangan sekali-kali hilang sifat kemanusiaan bila berhadapan dengan pesakit. Ingat, bagi seorang pesakit, doktor merupakan seorang kawan yang paling berilmu dan dipercayai untuk bantu mereka ketika mereka menderita kesakitan. Mungkin seorang doktor tu boleh menyembuh penyakit, tapi bukan kuasa doktor untuk menghalang kematian. Kalau ada yang berfikiran begitu, itu adalah persepsi yang tidak betul. Doktor cuma manusia biasa. Doktor boleh berusaha dengan ilmu yang dia ada. Tetapi yang menentukan hidup mati adalah Tuhan Yang Maha Esa. Doktor pun akan mati juga. Boleh habis sebulan gaji nak pakai beg dengan kasut macam ni. Aku jumpa. Itulah, saya tak tahu apa-apa. Bila saya pergi tu, dia orang dah tunggu kat kompleks tu. Awak tahu tak, nak masuk butik-butik ni semua, saya sendiri pun tak berani nak sentuh barang dia semua tau. Nak segan pula bila dia orang beli barang mahal macam ni. Betul lah kau. Nak tolak pun tak tahu macam mana. Dia orang beli barang-barang ni semua macam tak ada benda. Saya rasa bersalah pula nak pakai barang-barang mahal ni. Yelah, orang nak makan pun susah. Macam kat dalam TV tu kan. Awak tahu tak? Kasut ni harga dia boleh beli bergundi-gundi beras bagi ramai orang makan. Arisa, boleh tak kalau kau ni jangan terlampau fikir masalah dunia? Kau ingat diorang ni tak pernah mendengar ke? Cuma sebab diorang ni lahir dalam budaya mewah. Budaya tu je yang diorang tahu. Bukannya diorang buat salah. Kan? Kau tahu tak? Kalau orang macam diorang ni tak ada, kita ni agaknya tak ada kerja tau. Ni apa ni? Mengelitnya. Ni nak pakai mask tunang ke?
Tak. Untuk majlis gala makan malam. Majlis amal untuk kutip derma mangsa ribut salji dekat China tu. Tuan Haji Zamani beli satu meja, jadi dia ajak saya sekali. Saya pun baru tahu. Oh, kalau majlis tu Encik Eddie pun ada beli meja juga tau. Woi, siapa kata dia orang ni tak dermawan? Jadi Cik Eddie pun ada juga nanti tu? Alah, Risa. Tak payah nak risau-risau bertembung dengan dia. Kan korang ni dalam dunia korporat yang sama. Satu hari mesti bertembung juga. Lebih baik kau biasakan diri daripada nak mengelak-mengelak kan? Risa, ini kan baru nak pergi malam gala. Kalau bertunang ke kahwin macam mana? Kalau bertunang, kahwin, saya nak mak saya yang jahit. Saya lebih suka macam tu. Cuba kau pakai yang ni. Kau pakai. Aku nak tengok. Kau pakai. Kenapa awak berdiri sini seorang-seorang? Awak yang tinggalkan saya kan? Saya rasa macam kena sumbang, tahu tak? Saya tinggalkan awak dengan Datul. Mana dia? Datuk kan ada suami, mestilah dia ikut suami dia. Dahlah, tak payahlah salahkan orang lain. Alah. Maafkan saya kerana tinggalkan awak. Awak... Saya? Siapa beli baju ni? Mak awak lah. Kan dia balik tunjuk kat awak. Awak cakap cantik. Yelah, tapi baju ni buat awak... Saya tak nak awak pakai baju ni lagi. Hah? Awak tahu tak macam mana lelaki lain pandang awak? Macam tembus tau baju ni tau. Jadi awak cemburulah. Mestilah. Kalau awak nak pakai juga baju ni, pakai je kat rumah. Apa? Awak tahu tak berapa harga baju ni? Saya peduli apa? Jom. Cik. Puasa. Zaril. Ini laki. Kenalkan, bakal isteri saya, Alisa. Khabar Arisa Nuranis. Dah kenal? Dia sepupu saya. Jom kita naik dulu. Syahril. Kenapa awak bergetar ni? Sejuta kali pun saya tetap akan ulang, Arisa. Saya cintakan awak. Tak berbelah pagi. Cuma awak, saya harap perasaan awak pada saya pun sama. Saya cintakan awak setulus hati saya. Dunia akhirat cuma awak seorang je.